Bismillahirrahmanirrahim. Anda percaya atau tidak, ini bukan berita palsu. Kita baru saja digemparkan dengan cadangan mengejutkan dari seorang ahli parlimen yang mahukan sistem peperiksaan awam UPSR dan PMR dikembalikan. Tapi tunggu dulu. Cadangan ini bukan semata-mata kerana rindu pada kertas soalan. Ia datang dengan misi yang lebih besar untuk tangani krisis buli dan disiplin yang kini kritikal di sekolah. Adakah ini penyelesaian? Adakah peperiksaan lebih baik daripada kesan buli? Salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Saya Saudagar MZ dan hari ini kita akan bedah habis pro dan kontra cadangan sensasi ram kapal Sing ini. Jom kita mulakan. Pertama sekali kita kena faham puncanya. Kenapa cadangan ini timbul? Ia berpunca daripada kes-kes buli dan salah laku yang semakin ganas dan kerap di sekolah kita. Yang mana kini ia bukan lagi kes terpencil. Ahli Parlimen Bukit Gulugur, Ram Kapal Sing, melihat isu disiplin ini berkait rapat dengan ketiadaan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai tekanan positif atau pengukur prestasi. Cuba kita fikir, semenjak PMR dimasukkan pada 2014 dan UPSR pada 2021, apa yang berlaku? Ada pihak berpendapat pelajar kurang berdisiplin, kurang fokus kerana tiada lagi garis penamat yang penting di peringkat pertengahan. Dengan PMR dan UPSR, fokus pelajar bukan hanya pada kurikulum dan aktiviti santai, tapi kembali pada akademik. Dan tekanan akademik itu secara tidak langsung diharap dapat mengurangkan masa dan minat mereka untuk terlibat dalam isu disiplin seperti buli. Mari kita analisis kebaikan mengembalikan UPSR dan PMR.